Dalam dunia ni, dari mata selamat, orang-orang yang ada kesenangan, kalau dia tak senangkan orang lain, salah. Saya sampai sekarang, tuan-tuan, benda tu buat saya berfikir, walaupun saya tak tahu hujung jalan aku nak fikir kata selamat ni apa. Tapi dia guru saya dalam banyak benda, tuan-tuan. Kita jumpa dengan kawan-kawan normal ni, dia tak buat kita banyak berfikir, sebab dia berfikir seperti kita. Bila jumpa selamat ni, kita banyak berfikir. Dia naik kereta dengan saya. Tengah naik kereta, dia tanya saya, "Nal, aku nak basikal baru." Kata, "Mak, kan basikal kau baru beli. Habis kau seorang je boleh beli kereta baru aku." Dia kata, "Aku pun nak senang juga." Padahal 2 bulan sudah saya beli dia basikal baru. Laki saya jawab dia, "Mat, aku beli kereta ni, Mat, bukan aku seorang naik. Kalau aku tak naik, anak aku naik. Anak aku kan ada ramai naik. Dia gila-gila bawa. Kalau kau beli 2 basikal, Mat, kau seorang je naik." Itu je yang boleh menjadikan, betul je. Dia tak minta basikal baru. Ayat dia, "Kau ingat kau seorang kan nak hidup senang. Aku nak hidup senang je." Dia tak tahu nak hidup senang ni kena usaha. Tak. Nak hidup senang ni jumpa orang senang. Kalau orang senang tu 2 kali senang, tak adil lah dia pada kita. Yang baru dapat sekali senang. Dia baca macam tu. Dalam dunia ni, dari mata selamat, orang-orang yang ada kesenangan, kalau dia tak senangkan orang lain, salah. Saya sampai sekarang, tuan-tuan, benda tu buat saya berfikir, walaupun saya tak tahu hujung jalan aku nak fikir kata selamat ni apa. Macam mana aku nak faham kata selamat ni. Tapi buat saya fikir sampai sekarang, tuan-tuan. Cerdik akal saya tak jumpa lagi. Apakah di balik benda yang Allah nak hikmahkan? Kau ingat kau seorang je nak hidup senang. Aku pun nak hidup senang. Yang kemudian Allah hikmahkan pula, bukankah aku ni hidup sebab aku kerja. Lepas tu dia tak berapa nak senang sebab dia tak kerja. Lepas tu padanlah kalau aku beli dia 1 basikal. Tapi kenapa dia kata kat aku, kau seorang je nak hidup senang? Berputar-putar kata dia tu. Saya share lah dengan tuan-tuan. Saya pun tak tahu apakah azimat dia balik kata-kata ni. Tapi kata-kata ni meninggalkan kesan pada saya. Kalau kawan kita yang normal, kita boleh sound, kau nak kau kerja lah. Dekat dia, dia tak. Bagi dia, mana mungkin kau hidup senang. Lepas tu aku ni hidup tak senang. Tak apalah, kau pun dah terlibat jadi pening. Tak nakal, tuan-tuan. Khutbah dia malam tu dengan penuh ketegasan. Kau seorang je nak hidup senang, aku pun nak hidup senang. Mungkin maksud jangan lupa, ambil dah, tuan-tuan ambil iktibar. Maksudnya jangan lupa orang kekeliling. Maksudnya takkah kau fikir kalau senang kau jadi banyak orang lain hidup susah, kau ni orang tak ada, tak tahulah, tuan-tuan. Tapi untuk kita orang normal ni jaranglah berada dalam fikiran kita. Adalah tidak adil kalau kita mampu ada 3 ringgit ke 3 biji kereta, ketika orang lain tak mampu ada sebiji motosikal, sebab tak terfikir dia kita. Sebab yang diukur, kita berusaha, kita bekerja, inilah keperluan yang kita nak. Orang tu bekerja, orang tu berusaha, dia dapat sebiji motosikal, itulah rezeki dia. Untuk kita orang yang normal. Macam itulah kita fikir. Mustahil lah, tuan-tuan, nak pergi jumpa orang normal kata, "Cik, saya nak beli kereta ketiga." Saya rasa bersalah juga pasal cik naik motor. Saya bagilah kat cik lah kereta ni. Tak akan berlaku lah dalam kehidupan kita yang normal ni. Sebab normal kita dah dinormalisasikan. Barang kita, duit kita, kita punya. Barang orang, duit orang, nasib dia lah. Tapi bila selamat cakap ni, jadi berfikir saya. Saya malah jadi berfikir. Apa benda mauduk dia ni? Kalau nak dibawa fikir kata hamba Allah ni bercakap apa pula kat aku. Terfikir lama lah juga. Sampai sekarang saya mengulang-ulang pada tuan-tuan. Sebab dia buat saya berfikir. Sebab munasabahnya kita orang normal. Kau kerja banyak tu, rezeki kau banyak tu, kau pakailah motor. Aku ni kerja sebab aku mampu 2 tiap. Jadi saya tak tahu. Dia insan terpilih. Ada tuan-tuan nak buku apa lagi tak? Kalau tuan-tuan nak buku yang ada 10 kisah Selamat Asri ni, pasal ke pasar. Tentang Selamat Asri. Orang minta saya tulis tentang selamat, tapi tak boleh sebab saya tak kenal masa kanak-kanak dia. Saya kenal hanyalah masa dewasa dia. Sampai dari bab ni, ada 10 bab tentang Selamat Asri. Di bahagian yang terbelakang daripada 80 bab. Jadi antara dia, siapa Selamat Asri? Kemudian kasihnya pada Subun dan Yunus. Sebab dia, bapa dia Subun, tinggalkan dia, meninggal. Kemudian dia dibela oleh Yunus. Kemudian Subun meninggal, Yunus pun meninggal. Lepas tu sampai ke tajuk Selamat Asri, legenda yang dilupakan. Kemudian ada tajuk dunia yang sukar difahami tapi mudah dijangka. Kemudian saya tulis pengalaman dengan dia dalam hari mencabar bagi Big Boss. Ni semua saya dah pernah naik di FB tu, story-story ni. Kemudian hargai waktu sukar SA. Di mana silap saya. Banyaklah kalau tuan-tuan nak ni. Ni saya sedang belanja